peluang entry buy gold 1000 pip. Kat mana tu? Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Video kali ni kita nak recall balik apa kejadian yang terjadi 2-3 hari lepas. Yang aku cakap ada entry kat sini kan. Nampak tak? Price dah main dekat kawasan hijau ni. Tapi sebelum dia buat apa-apa obvious rejection dan kita tak sempat nak entry apa-apa pun, price dah terus buat satu candle marbuzu warna hijau ni. Dia terus break ke atas. Dia break mid BB juga, dan dia close ke atas, dan dia buat candle momentum 2 biji. Nampak ni candle momentum. So candle momentum buy, kita dah nampak candle momentum buy. Jadi apabila ada candle momentum buy ini, maksudnya kita kena stop mindset kita untuk sell lah. Kita kena fokus cari entry untuk buy pula. Jangan risau. Gold ni adalah sebenarnya dia punya grand trend dia. Trend besar dia adalah buy sebenarnya secara generally. Jadi kalau kita dapat setup untuk buy tu, lebih meyakinkan dan lebih seronok lah. Oh wow. Jadi sekarang mari kita tengok peluang untuk buy entry gold kat mana. Aku dah tandakan ni kawasan hijau yang seterusnya. Kat sini lah lebih kurang. Dekat sini mengikut beberapa prinsipal, price akan datang kat situ, dekat area situlah. Okey, mula-mula sekali kita pergi kepada support dan resistance dulu. Support dan resistance, kita tengok kat sini ada resistance. Latest resistance sebelum di break ni. Resistance kat sini, garisan resistance. So dekat sini price dia dah break resistance. Resistance yang latest dia dah break. So kawasan resistance tu telah bertukar. Dia dah break shilling. Apabila dia dah break shilling, dia akan buat shilling yang baru. Shilling yang baru, apabila ada shilling yang baru, mesti akan ada lantai yang baru. So mengikut support and resistance, apabila sesuatu shilling telah di break, dekat kawasan di break tu, dia akan bertukar, dia akan reverse, dia akan swap menjadi kawasan lantai. So sekarang ni kita expect support yang baru akan berada di kawasan hijau ni. Okey. So apabila nanti berlaku support yang baru dekat kawasan hijau tu, dia akan menjadi resistance become support. RBS. So apabila ada RBS, setup untuk buy lah, untuk support dan resistance. Okey, selesai support resistance punya analisis. So kita pergi kepada supply and demand pula. Supply and demand dekat sini adalah kawasan supply. Kawasan supply kat atas ni telah dipecahkan. Dekat sini dia telah dipecahkan oleh candle ni, 2 biji marbuzu ni telah dipecahkan kawasan supply tu kat atas. So jadi kawasan tersebut akan menjadi swap zone. Swap zone. Apabila swap zone terbentuk, maksudnya kawasan supply ni dia akan bertukar menjadi kawasan demand yang baru. Apabila kawasan demand yang baru muncul, jadi kawasan tersebut adalah untuk entry buy lah. Sangat sesuai untuk entry buy. Jadi kita tengok nanti bila price masuk kat dalam area hijau tu, apa price buat. Jangan terus entry. Apa price buat. Kita nak price membuat satu candle rejection. Candle rejection ni macam hammer. Dia shadow kat bawah. Dia tinggal shadow je kat kawasan tu. Dan dia close keluar daripada kawasan hijau ni. Kalau dia close ke atas sikit, keluar daripada kawasan hijau ni, baru kita boleh buat satu entry. Entry solid lah.
Okay guys, selesai supply and demand punya ni ya. Supply and demand punya analisis. Kita simple-simple je hari ni. Okay, next kita pergi kepada market structure. Market structure punya analisis. Okay, kalau kita tengok kat sini, market structure punya analisis. Dekat time frame yang lebih kecil kan, dekat kawasan yang aku tandakan hijau tu, okay, untuk market structure dekat kawasan ni, dekat sini kau nampak ni, dekat bawah ni. Okay, daripada bawah ni sampai ke atas ni, price telah membentuk pole. Satu pole yang naik ke atas. Jadi kita apabila ada satu pole yang panjang ni, dia ada momentum tau. Apabila dia ada momentum, dia membentuk satu pole panjang, maksudnya price bagi tahu kat kita wujud satu momentum untuk buy. Maksudnya price dah bagi hint kat kita nak buy ni, macam tu. Tapi dekat mana dia nak start naik, dia tak bagi tahu. So kita kena cari sendiri yang tu. Okay, so dekat market structure ataupun chart pattern, dia akan membentuk flag kat sini. Kat sini asal dia, dekat sini asal dia kat atas ni. Alamak, dia kat sini dah lebih kurang kan. Ini adalah poin pertama. Poin kedua kat sini, nanti price akan pergi ke kawasan hijau kat situ. So poin ketiga kat sini lah. Macam biasa, dia akan membentuk tiga segi kat sini lah. Dekat atas ni satu, tepi ni satu, lepas tu sini satu. Dia akan jadi tiga segi. Flag, dia akan bentuk bendera macam tu, tiga segi. Kawasan tiga segi dekat sini lah. Tunjuk sini, sini dan sini. Nampak? Nampak ada pointer kat situ kan. Senang sikit. Okay. Dia tiga segi tu, apabila dia membentuk flag, maksudnya price akan ambil order dekat kawasan hijau ni. Lepas tu meneruskan kenaikan sama panjang seperti pole yang dibuat ni. Contoh panjang ni kan. Okey, lebih kurang lah panjang ni kan. Okey. Price yang akan naik lebih kurang banyak ni. So kita predict dia akan naik lebih kurang banyak itu. Sekejap, dia akan pergi ke point mana ni? Dia lebih kurang sini lah, kita ambil sini. Senang. Okay. 4841. Dia akan pergi ke latest high aku rasa. Yang ni higher high, ni height sebelum ni. Dia akan pergi ke height yang sebelum ni. Dia kat sini nampak tak? Aku tunjuk pointer lah kat sini lah. Pointer. Ni dekat sini ni. Nampak pointer kan? Dia akan pergi kat height yang sebelum ni. Lepas tu kita tengok nanti bila dia sampai kat height tu, adakah dia nak break ataupun dia buat reversal balik. Jadi gitulah untuk chart pattern punya analisis, flag pattern. Itulah aku punya analisis setakat ni. Dia nak buat flag, lepas tu dia bagi kita entry, lepas tu dia akan terbang. Macam tu. Alright. Okay, last but not least BBMA . Okay, kalau kita tengok mula-mula BBMA punya setup, apa aku cakap sebelum ni? Cari momentum dulu. Okay, momentum wujud. Momentum buy kat sini. Candle momentum dia wujud. Ada dua biji candle momentum kat situ. Dia close luar daripada top BB . So, memang kita tahu ada momentum buy. So, apabila ada momentum buy, kita check MA510 height. MA510 height, candle dah cari kan MA510 height kat sini. Kat sini, candle dah cari MA510 height. So, untuk entry, price akan mencari MA510 low dan mid BB. So mid BB nampak kat sini, mid BB dia on the way nak masuk dah dekat kawasan hijau. Nanti MA510 high pun akan masuk ke kawasan hijau, dan kita tunggu apabila semua dah masuk kat kawasan hijau, kita tunggu price buat candle rejection. Candle rejection tu macam hammer. Hammer yang dekat sini kita kena tunggu ada satu candle yang buat shadow ke bawah.
Lepas tu dia close, body dia kecil je, close ke atas. Tak kira lah dia close bullish ke ataupun dia close bearish, aku nak macam tu. Biar dia ada candle rejection. Dia ada satu candle yang shadow panjang ke bawah dan body dia kecil. Apabila ada candle tu, dia close candle tu, baru kita boleh entry satu position. Kalau tak jumpa candle tu dekat H4, boleh cari candle tu dekat H1. Tapi semakin kecil time frame, semakin tinggi risiko lah. Jadi itu kalau bab BBME itulah. Dia memang cantik lah. Keempat-empat trading strategi memang ada kat sini. Memang dia menjurus ke arah itulah. Jadi sekadar tu sajalah untuk analisis. Jadi kita target buy kat sini lah. Untuk minggu ni, minggu depan lah, ni hari ni hari Khamis dah kan. Jumaat satu lagi. Kalau dia pergi sempat hari Jumaat sini, maksudnya ada lah. Hari Jumaat akan ada video lah, aku akan buat lah. Kalau tak sempat buat video, aku akan post kat community tu. Nanti tengok lah community Okay guys, jadi itu saja perkongsian untuk hari ni. Kita jumpa lagi dekat next video. Assalamualaikum, bye bye.